Hai, Assalamualaikum. Ramai tak peminat lontong kat sini? Mesti ramai kan? Kalau kat tempat saya, lontong ni makan waktu sarapan pagi tau. Tak semestinya jadi menu hari raya sahaja ya. Ramai yang suka makan lontong waktu sarapan pagi. Tak sabar nak makan dengan nasi impik. Lepas tu ada sambal ikan bilis dan juga kuah kacang. Memang sangat padu. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya lontong. Makan dengan sambal ikan bilis. Memang ngam sangat. Tengok kuah dia ni. Saya tak suka pekat sangat. Dan saya tak suka cair sangat tau. Ini just nice. Rasa kuah lontong ni memang sangat ngam. Right? Sebab letak udang kering kan. Lepas tu rasa masinnya. Okay, letak Maggi cukup rasa dan juga garam tadi. Okay, kita sesuaikan dengan selera. Memang sangat sedap. Okay, makan dengan sambal ikan bilis. Ataupun sambal kacang. Ataupun kuah kacang. Oh ya Allah, memang paduan yang sangat ngam. Sahabat semua mesti cuba tau. Resepi ni ringkas je. Okay. Tapi rasanya sangat power.